Ramai orang silap faham, diorang ingat positive thinking tu duduk diam, tarik nafas, cakap dalam hati, saya berjaya, saya tenang, saya cukup. Tapi lepas tu, tak buat apa pun. Pakcik nak tanya, kalau kau lapar, kau duduk diam je ke sambil cakap, saya kenyang, saya kenyang. Kita selalu diajar law of attraction. Tapi ramai lupa satu perkara penting, law of action. Yes, cakap yang baik-baik tu penting. Tapi kalau tak bergerak, tak jadi apa. Pakcik pernah ada kawan, namanya Mat. Setiap hari dia ulang affirmation, aku akan bebas hutang, aku akan kaya. Tapi tiap bulan dia masih swipe kad kredit, beli benda yang tak perlu. Dia tak sedar, bukan kata-kata dia yang salah. Tapi dia tak letak sistem yang bantu dia bertindak. Pakcik mula ubah cara pakcik berfikir masa umur 45. Waktu tu gaji dah stabil tapi duit tetap hilang. Pakcik buat satu benda pelik. Setiap pagi, pakcik tulis satu ayat. Hari ni aku buat satu benda kecil untuk ubah hidup aku. Tak perlu besar. Kadang cuma baca satu muka buku kewangan. Kadang cuma semak balik bajet. Kadang cuma tolak satu ajakan lepak mahal. Tapi benda kecil tu lama-lama jadi rutin. Bila dah rutin, minda mula percaya, aku ni boleh berubah lah. Itulah kekuatan sebenar positive thinking plus micro action. Bukan tunggu semangat, tapi cipta bukti kecil setiap hari bahawa kita mampu. Kau tak perlu jadi orang lain. Kau cuma perlu satu sistem yang bantu kau buat sikit-sikit tiap-tiap hari. Bila kau nampak diri sendiri konsisten, walaupun sikit, baru kau betul-betul percaya kau mampu. Dan dalam part 3 nanti, pakcik nak bongkar satu perkara paling ramai orang lupa, macam mana nak tenang dengan rezeki. Walaupun kau belum kaya. Sebab dalam hidup ni, bukan semua benda kita boleh kawal. Tapi cara kita fikir, itu kuasa kita.